Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak. Okey, bersama dengan Cikgu Fatimah binti Mustafa dari SMK Sanglang. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk bab 4, okey, operasi set. Okey, tajuk yang kita belajar hari ini adalah berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan, iaitu standard pembelajaran 4.1.3. Okey, sebelum itu, mari kita cikgu nak anak-anak recall semula apa itu persilangan. Okey, persilangan merupakan dua atau lebih set mempunyai unsur yang sepunya. Di sini kita kena memahami apa itu maksud sepunya. Sepunya bermaksud unsur yang sama ataupun berkongsi. Okey, persilangan menggunakan simbol N. Okey, mari kita menentukan persilangan antara dua atau lebih set secara gambar rajah mengikut situasi berikut. Okey, berdasarkan situasi yang pertama, diberi set A dan set B, di mana set A merujuk kawasan 1 dan 2. Set B merujuk kawasan 2 dan 3. Okey, maka A bersilang dengan B sama dengan 2, kawasan 2. Maka kita akan lorekkan kawasan tersebut. Okey, situasi yang kedua. Diberi A, unsurnya adalah 1, 2, 3. Kalau anak-anak dapati di sini cikgu letakkan tanda titik kan, berbanding dengan yang situasi pertama. Situasi pertama cikgu hanya meletakkan nombor merujuk kepada ruang ataupun kawasan. Okey, cikgu tandakan di sini set A 1.1.2.3 merupakan unsur. Set B unsurnya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini kita dapati unsur yang sama ataupun unsur sepunya adalah 1, 2, 3. Maka kawasan yang kita lorek untuk persilangan A dan B ialah kawasan di set A. Okey, kita tengok pula situasi yang ketiga. Diberi set P, A, B, D, set Q, B, C, D, set R, D, E, F. Okey, maka di sini unsur yang sama adalah unsur persilangan bagi ketiga-tiga set tersebut. P persilangan Q persilangan R ialah D. Maka kawasan yang kita lorekkan adalah yang berwarna kuning. Okey, merujuk kepada situasi yang terakhir, cikgu menggunakan gambar rajah yang sama di situasi yang ketiga tadi. Okey, tetapi di sini persilangan dua set. P persilangan R. Maka unsur yang sama adalah D. Maka lorekkannya adalah seperti berikut. Okey, mari anak-anak kita lihat contoh daripada buku teks muka surat 103. Sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih kelas bahasa Melayu. 70 orang murid memilih kelas sejarah, manakala 50 orang murid memilih kelas bahasa Melayu dan sejarah. Soalannya, hitung A, jumlah murid yang menyertai kelas intensif. B, jumlah murid yang tidak menyertai kelas intensif. So, bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah tersebut?
Okey, berdasarkan maklumat daripada situasi yang diberi, kita keluarkan maklumat. Hasilnya kita dapati jumlah murid ataupun set semester sama dengan 140 orang. Kelas sejarah cikgu tandakan sebagai S sama dengan 70 orang. Kelas bahasa Melayu sebagai B seramai 65 orang. Kelas bahasa dan sejarah sebanyak 50 orang. Daripada maklumat tersebut, maka kita akan dapat nilai B persilangan dengan C sama dengan 50. Di sini kita dapat mencari nilai bahasa sahaja. Okey, bahasa seramai 65 orang. Tolak dengan persilangan bahasa dan sejarah 50. Maka bilangannya kita dapat sama dengan 15. Okey, untuk sejarah sahaja. Sejarah 70 orang. Tolak persilangan bahasa dan sejarah 50 orang. Jadi bilangannya 20 orang. Daripada maklumat tersebut, kita pindahkan kepada bentuk gambar raja. Okey, tandakan kotak sebagai set semester. Okey, set B untuk bahasa, set S untuk sejarah. Kemudian kita lengkapkan maklumat di dalam gambar raja set tersebut. Okey, persilangan di mana perkongsian ataupun unsur yang sama. Murid yang mengambil bahasa dan sejarah seramai 50 orang. Murid yang mengambil bahasa sahaja seramai 15 orang. Murid yang mengambil sejarah sahaja seramai 20 orang. Dan maklumat jumlah keseluruhan adalah 140 orang. Maka bilangan di luar daripadanya adalah 55 orang. Okey, ini maklumat yang kita pindahkan daripada situasi kepada bentuk gambar rajah. Berpandukan gambar rajah tersebut, kita akan menyelesaikan soalan A. Jumlah murid yang menyertai kelas intensif. Okey, so kelas intensif ini adalah kelas bahasa dan kelas sejarah. So bilangannya kita akan dapati 15 tambah 50 tambah 20 sama dengan 85 orang. Okey, untuk soalan B, kita boleh dapati terus sahaja daripada gambar rajah ataupun kita membuat penyelesaian di mana jumlah set semester adalah 140 orang, tolak bilangan pelajar yang menyertai kelas insentif iaitu 85 orang seramai 55 orang. Okey anak-anak murid, dapat untuk situasi yang pertama? Okey, bagus. Okey, kita teruskan situasi yang kedua. Contoh yang kedua. Cikgu ambil daripada buku teks, muka surat 104. Okey, sebanyak 200 orang pelajar universiti disoal selidik tentang penggunaan alat teknologi. Hasil kajian menunjukkan seramai 155 orang pelajar memiliki telefon bimbit. 90 orang pelajar memiliki komputer riba. 37 orang pelajar memiliki tablet. 4 orang pelajar memiliki kedua-dua komputer riba dan tablet sahaja. 50 orang pelajar memiliki kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba sahaja. 5 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan tablet sahaja. Dan seramai 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit sahaja. Okey, soalannya hitung A. Jumlah pelajar yang memiliki
ketiga-tiga alat teknologi tersebut. D. Jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Okey, minta maaf ya anak murid. Cikgu rasa sedikit gangguan, nak minum air sekejap ya. Okey, terima kasih. Okey, mari kita lihat cara untuk menyelesaikannya. Daripada maklumat tersebut, kita pindahkan kepada ayat yang lebih mudah. So, di sini kita dapati set semesta atau jumlah keseluruhan adalah 200 orang. Telefon bimbit cikgu gantikan dengan B seramai 155 orang. Komputer riba K seramai 90. Tablet 37. Komputer riba dan tablet iaitu K persilangan T sahaja sama dengan 4. Telefon bimbit dan komputer iaitu B persilangan K seramai 50 orang. Telefon bimbit dan tablet sahaja iaitu B persilangan T seramai 5 orang. Jumlah untuk telefon bimbit sahaja 83 orang. Daripada maklumat tersebut, kita pindahkan kepada gambar raja. Okey, set semesta terdiri daripada telefon bimbit, komputer riba dan juga tablet. Okey, kita lengkapkan maklumat yang kita perolehi tersebut dalam gambar raja set berikut. Okey, 4 orang untuk tablet dan komputer riba. Komputer riba dan tablet. Okey, 50 orang untuk persilangan telefon bimbit dan komputer riba. Okey, 5 untuk persilangan telefon bimbit dan juga tablet. 83 orang untuk telefon bimbit sahaja. Okey, manakala maklumat yang tidak ada, kita lengkapkan dengan pemboleh ubah seperti X, Y, P dan Q. Daripada maklumat tersebut, soalan yang pertama. Jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Berdasarkan kepada gambar raja, di manakah kawasan yang merupakan ketiga-tiga pelajar, ketiga-tiga murid memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Tersalah sebut ya. Ketiga-tiga alat teknologi. Iaitu kawasan X. So, kita dapati kawasan X terletak di bahagian B, telefon bimbit keseluruhan yang berwarna hitam. Okey, bulatan berwarna hitam. Telefon bimbit jumlah keseluruhan adalah 155. Maka kita lakukan pengiraan 155 tolak 83 tolak 50 tolak 5. Kita dapati nilai X sama dengan 17. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Jumlah murid ataupun pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Daripada maklumat yang tadi, kita dapati ketiga-tiga alat teknologi tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi adalah di kawasan Q. Maka di sini kita perlu mencari nilai pemboleh ubah Y dan juga nilai pemboleh ubah P. Okey, X telah kita ketahui sama dengan 17. Maka kawasan yang boleh kita cari di sini sama ada Y ataupun P dahulu. Okey, katakan kita mencari nilai Y. Y adalah di kawasan berwarna merah, bulatan berwarna merah.
bulatan berwarna merah merujuk kepada komputer riba. Maka kita akan dapati Y sama dengan komputer riba bilangannya 90, tolak 50, tolak 4, tolak 17 sama dengan 19. Kita cari nilai P. P berwarna gelung berwarna biru. Okey, bulatan berwarna biru iaitu tablet. Okey, tablet jumlahnya 37. Maka 37 tolak 5, tolak 17, tolak 4. Nilainya sama dengan 11. Okey, kita cari nilai Q. Nilai Q berada di luar kawasan. Jumlah set semester adalah 200. Jadi, 200 tolak 83, tolak 50, tolak 5, tolak 4, tolak X, tolak Y, tolak P. Di mana nilainya adalah bersamaan 200 tolak 83, tolak 50, tolak 5, tolak 4, tolak 17, iaitu nilai X, tolak 19, iaitu nilai Y, tolak 11, iaitu nilai P. Maka jumlahnya adalah 11. Maka di sini kita akan dapati jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi adalah bersamaan dengan Q, iaitu 11. Okey, mari anak-anak kita buat latihan daripada buku teks muka surat 105. Gambar rajah Venn menunjukkan set A, ahli kelab seni, dan set B, ahli kelab sains. Di mana bilangan A ialah 15 dan bilangan B ialah 22. Hitungkan nilai X dan cari ahli kelab seni dan kelab sains. Okey, ini situasi soalan gambar rajah yang diberi. Maklumat yang kita dapat, bilangan A sama dengan 15 dan bilangan B sama dengan 22. So, nilai X adalah di kawasan B. B sama dengan 22. Jadi 7 tambah X sama dengan 22. Maka kita akan dapati X sama dengan 15. Okey, untuk soalan B, jumlah ahli kelab seni dan kelab sains. Kita pindahkan maklumat daripada gambar rajah kepada maklumat yang telah kita perolehi. Okey, seperti berikut. Kita gantikan nilai X dengan 15. So, di sini kita akan dapati jumlah A persilangan B sama dengan A tambah B tambah 7. Salah ya anak murid? Okey, A persilangan B sama dengan 8 tambah 7 tambah dengan 15. So, jumlahnya adalah 30. Okey, ini jumlah ahli kelab. Jadi, gabung semualah ya anak murid. Okey, latihan yang seterusnya, situasi yang kedua. Okey, soalan daripada buku teks muka surat 105. Sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara ahli kelab. Sebanyak 38 orang ahli terlibat dalam acara ini. 20 orang ahli bermain dalam acara beregu dan 26 orang ahli bermain dalam acara perseorangan. Soalannya, hitung bilangan ahli yang terlibat dalam kedua-dua acara tersebut. Okey, kita pindahkan maklumat kepada berikut.
Okey, so kita tandakan seramai, bergu sebagai B, I sebagai perseorangan. Maklumatnya bilangan bergu adalah 20, bilangan individu 26 dan set keseluruhan adalah 38 orang. So, bilangan bergu bersilang dengan individu adalah X. Maksudnya di sini terdapat individu yang sama, dia terlibat dalam acara bergu dan individu. Okey. So, kita pindahkan kepada bentuk gambar rajah berikut. Okey, bilangan bergu adalah 20. Bilangan individu ialah 26. Bilangan persilangan antara bergu dengan individu tidak diketahui. Kita gantikan dengan nilai X. So, di sini untuk bergu sahaja, bererti 20 tolak X. Individu sahaja, 26 tolak X. Maka keseluruhannya set semester adalah 38. 20 tolak X tambah X tambah 26 tolak X sama dengan set semester. Okey, iaitu 38. Maka kita akan dapati di sini nilainya 20 tambah 26 tolak X sama dengan 38. Okey, cuba anak-anak cari berapakah bilangan X. Ya, betul. Bilangan X sama dengan 8. So, ahli yang terlibat dalam kedua-dua permainan bergu atau individu adalah seramai 8 orang. Okey, kita tengok latihan yang seterusnya. Latihan yang ketiga, muka surat 105 buku teks. Sebuah kedai kain mengadakan jualan murah bagi menghabiskan stok kain bintik dan kain batik yang berwarna merah, hijau dan biru. Hasil jualan menunjukkan sebanyak 210 orang membeli kain batik tersebut. Jika sebanyak 70 orang membeli kain batik berwarna hijau sahaja, 13 orang membeli kedua-dua kain berwarna hijau dan biru, 50 orang membeli kain batik berwarna biru sahaja dan 15 orang membeli kedua-dua kain batik berwarna hijau dan merah. Tidak ada yang membeli ketiga-tiga jenis kain batik tersebut dan tidak ada yang membeli kain berwarna merah dan biru. Soalannya, berapakah bilangan orang yang membeli kain batik berwarna merah sahaja? Okey, daripada soalan, kita tandakan maklumat yang kita perolehi. Apakah cerita di sini? Ceritanya berkaitan jualan kain batik yang berwarna merah sebagai M, hijau sebagai H dan biru sebagai B. Maklumat yang kita perolehi, bilangan pembeli ataupun set semester adalah seramai 210 orang. Bilangan yang membeli hijau sahaja seramai 70 orang. Bilangan yang membeli hijau bersilang dengan B atau biru atau kita kata hijau dan biru adalah seramai 13 orang. Manakala bilangan biru sahaja ialah 50 orang. Bilangan hijau dan merah seramai 15 orang. Dan bilangan merah, hijau dan biru kosong. Tidak ada yang membeli. Begitu juga dengan bilangan
persilangan merah dan biru, 0 orang. So, berapakah bilangan merah sahaja? So, kita pindahkan maklumat ini kepada bentuk gambar raja. Maksud, okey, set semesta di sini merah, hijau dan biru. Kita lengkapkan maklumat yang kita perolehi. Okay, hijau sahaja 70 orang. Hijau dan biru 13 orang. Biru sahaja 50 orang. Hijau dan merah ataupun kita kata merah bersilang dengan hijau 15 orang. Manakala tidak ada yang membeli ketiga-tiga jenis kain dan juga merah dan biru sama dengan kosong. So, berapakah nilai merah sahaja? Okey, berdasarkan maklumat, set keseluruhan berapa anak-anak? Okey, set keseluruhan adalah 210 orang. So, di sini untuk mencari merah sahaja berarti 210 tolak 15 tolak 70 tolak 13 tolak 50. Maka kita dapati nilainya adalah 62 orang. Okey anak-anak, dapat memahami setakat ini? Okey, kita pergi kepada soalan SPM tahun 2022. Satu tinjauan telah dilakukan kepada 300 responden tentang syarikat penerbangan pilihan mereka. Okey, terdapat 3 syarikat penerbangan yang disenaraikan iaitu B Airline, K Airline dan M Airline. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan tinjauan tersebut. Okey, syarikat penerbangan dan juga bilangan responden. Diberi B Airline 188, K Airline 49, B Airline dan M Airline 47, K Airline dan M Airline 12, K Airline sahaja 22, M Airline sahaja 63 dan ketiga-tiga syarikat ialah 2. Soalannya, Raja 9 pada ruang jawapan menunjukkan gambar Raja van yang tidak lengkap. Diberi bahawa set B sama dengan responden yang memilih B Airline. Set K, responden yang memilih K Airline. Dan set M, responden yang memilih M Airlines. Menggunakan maklumat daripada jadual 1, lengkapkan gambar Raja van tersebut. Okey, cikgu bagi dulu soalan ya. Cikgu bagi soalan lengkap semua dulu, nanti kita selesaikan satu persatu. Okey, soalan yang kedua. Seterusnya, hitung bilangan responden yang tidak memilih sebarang syarikat penerbangan. Okey, soalan yang ketiga. Berdasarkan jawapan anda di 12B1, nyatakan bilangan responden yang diwakili oleh B persilangan K, B persilangan K, persilangan M tanda ataupun pelengkap bagi M. Okey, boleh cuba anak-anak lengkapkan gambar raja yang diberi. Ini gambar raja soalan Raja 9. Okey, maklumat daripada jadual. Kita combinekan bersama.
Di sini, di mana kita hendak bermula ya anak-anak? Dari mana kita nak mula? Adakah kita mula dengan B, terus saja kita letak 88? Maka di sini kita perlu melihat yang mana key untuk soalan ini. Untuk kita penuhkan gambar rajah tersebut. Okey, gambar rajah ini perlu kita penuhi untuk ketiga-tiga syarikat, iaitu 2 dahulu. Okey, diikuti M Airline 63, M Airline sahaja ya, 63. Okey, K sahaja 22. Kemudian kita dapati K Airline dan M Airline adalah 12. Okey, dah ada 2, maka nilai di situ kita letak 10. Okey, 47 B Airline dan M Airline. So, 2 tambah 45 jadi 47. Okey, so kita dapati sekarang ini untuk M telah pun lengkap ya. M telah pun lengkap. Yang tidak lengkap adalah untuk K Airline dan B Airline. Okey, K Airline sebanyak 49. So, yang ada sekarang 22, 2 dan 10. Maka bakinya adalah 15. Okey, kita lengkap yang B. Okey, B sebanyak 188. Okey, jadi 188 tolak 15 tolak 2 tolak 45, maka jumlahnya adalah 126. Okey, set keseluruhan menunjukkan bahawa 300 responden. Okey, sekiranya kita bilang 126 tambah 15 tambah 22 tambah 2 tambah 45 tambah 10 tambah 63, bilangannya adalah tidak mencukupi 300, iaitu berbaki 17. Okey, soalan pertama seterusnya. Hitungkan bilangan responden yang tidak memilih sebarang syarikat penerbangan. Okey, ini membawa maksud berada di luar daripada set B. Okey, set K dan set M. Okey, di luar daripada set tersebut. Ini maklumat daripada gambar rajah, so berada di luar. Kita boleh terus dapat bilangannya adalah 17. Okey, soalan yang ketiga. Berdasarkan jawapan anda di 12, nyatakan bilangan responden yang diwakili oleh B persilangan K persilangan pelengkap bagi M. So, B persilangan K pelengkap bagi M sama dengan kawasan B bersilang dengan K adalah kawasan 15 dan 2. Okey, manakala pelengkap bagi M bererti luar daripada M. Luar daripada M di sini adalah kawasan 1, 2, 6, 15, 22 dan 17. So, di sini kita dapati apakah kawasan ataupun unsur sepunya bagi B persilangan K persilangan bagi pelengkap M. Okey, kita akan dapati iaitu 15. Okey anak-anak, setakat ini sahaja dahulu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.